Kalau kita perasan, sejak kebelakangan ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM tiba-tiba jadi sasaran kritikan yang agak lantang. Serangan ini pula datangnya daripada ahli-ahli politik tertentu dan juga penyokong-penyokong mereka yang membuatkan kita tertanya-tanya. Jadi, persoalannya, kenapa sekarang? Adakah ini betul-betul satu proses semak dan imbang yang sehat dalam demokrasi kita? Ataupun, adakah ia sebenarnya satu serangan politik yang dah dirancang dengan teliti? Nah, dalam kupasan kali ini, kita akan cuba siasat petunjuk-petunjuk yang ada berdasarkan sumber analisis yang kita kaji. Okey, ini roadmap kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan kritikan awam tu sendiri, lepas tu kita tengok kes-kes berprofil tinggi yang sedang berjalan, kemudian kita sentuh sikit tindakan SPRM dalam sektor ekonomi dan kita selami hubungan sulit antara politik dengan bisnes. Lepas tu kita akan tengok pola serangan balas yang nampak macam berulang dan akhir sekali kita simpulkan semuanya dalam apa yang kita panggil pertarungan di medan persepsi. Jom kita mulakan. Baiklah, perkara pertama, kita kena faham dulu kritikan ni. Ini bukan kritikan sembrono, tahu tak? Ia sangat spesifik, datangnya daripada beberapa tokoh politik dan sasarannya terus ditujukan kepada kepimpinan tertinggi SPRM. Kalau kita tengok sekali lalu, nampak macam amalan demokrasi yang biasalah, kan? Memang patut pun institusi kerajaan ni dipantau. Tapi sumber analisis kita ni mencadangkan ada benda yang lebih mendalam. Dalam dunia politik, naratif-naratif macam ni jarang sekali muncul secara kebetulan. Selalunya, ia seiring dengan perkembangan politik semasa yang lebih besar. Dan ini membawa kita kepada petunjuk pertama yang sangat penting, soal pemasaan. Kritikan-kritikan ini memuncak serentak dengan perkembangan dalam beberapa kes rasuah yang boleh dikatakan berprofil sangat tinggi. Contoh yang paling ketara sekali, kes terowong dasar laut Pulau Pinang. Kes ni bukan calang-calang. Ia melibatkan seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh. Dan sekarang ni, perbicaraan kes tu dah hampir sampai ke penghujungnya. Ini nampaknya bukan satu kebetulan yang kecil. Sebenarnya kan, ini menunjukkan satu corak yang kita boleh nampak di mana-mana. Taktik ini bukan unik untuk Malaysia. Ia adalah satu strategi politik yang biasa kita lihat di seluruh dunia. Bila keputusan mahkamah dah dekat, salah satu cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menyerang kredibiliti badan penyiasat itu sendiri. Okey, seterusnya, jom kita luaskan sikit skop kita. Tindakan SPRM ni bukan setakat terhad kepada ahli politik je. Sekarang ni, mereka juga sedang menyasarkan sektor-sektor ekonomi yang sangat berkuasa, yang sebelum ni, orang kata macam tak boleh disentuh langsung. Cuba tengok senarai ni. E-waste, scrap metal, sisa plastik. Ini semua bukan industri kecil-kecilan. Ia melibatkan nilai ekonomi yang sangat-sangat tinggi dan selalunya dikaitkan dengan pencemaran alam sekitar dan juga aktiviti pengubahan wang haram. Boleh kata, SPRM sekarang ni sedang menggegarkan sarang tebuan. Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah bila SPRM bertindak ke atas sektor-sektor ni, secara automatik ia akan memberi tekanan kepada rangkaian perniagaan yang besar. Dan rangkaian perniagaan ni selalunya ada hubungan rapat dengan ahli-ahli politik tertentu. Nampak tak kaitannya? Sekarang, jom kita gali lebih dalam lagi tentang hubungan yang sensitif antara dunia politik dan perniagaan ni. Dan sekali lagi nampaknya Pulau Pinang menjadi tumpuan kita. Baru-baru ni, ada satu lagi laporan dibuat kepada SPRM. Kali ni datangnya daripada penduduk sendiri pasal satu projek hartanah yang bernilai tinggi. Perkara ni menambahkan lagi tekanan dan sensitiviti politik di negeri tu sebab ia melibatkan pentadbiran negeri dan juga kepentingan korporat yang besar. Isu ini membawa kita kepada satu konsep penting, pembiayaan politik. Tanpa undang-undang yang telus, aliran dana daripada dunia korporat kepada ahli-ahli politik ni menjadi satu kawasan kelabu yang penuh dengan spekulasi. Ia satu hubungan yang sangat-sangat sensitif. Jadi, macam mana benda ni berfungsi? Selalunya, ia bermula dengan hubungan yang rapat antara syarikat korporat dan aktor politik. Dana tu pula tak disalurkan secara terus terang, tapi ia melalui mekanisme yang kompleks, contohnya macam tuntutan palsu atau guna syarikat perantara. Malah, siasatan ada mengaitkan rangkaian ni dengan dana haram daripada skim Ponzi MBI yang terkenal dulu tu. Okey, sekarang mari kita undur sikit untuk tengok gambaran yang lebih besar. Taktik menyerang SPRM bila diri sendiri disiasat ni bukanlah benda baru. Ia sebenarnya satu corak ataupun pattern yang nampaknya asyik berulang.
Cuba kita tengok jadual ni. Sangat jelas. Daripada keluarga Tun Daim, ahli perniagaan macam Albert T, sampailah ke tokoh politik macam Datuk Seri Rafizi Ramli, pola yang sama berulang. Bila berdepan dengan tekanan siasatan, reaksi pertama adalah untuk menyerang kredibiliti institusi penyiasat tersebut. Pola yang berulang-ulang-ulang ni mengukuhkan lagi hujah daripada sumber kita. Ia menunjukkan yang kritikan yang kita nampak hari ini mungkin lebih didorong oleh kepentingan dan survival politik dan bukannya semata-mata atas dasar prinsip semak dan imbang. Dan akhirnya, semua petunjuk-petunjuk ni membawa kita kepada satu kesimpulan. Apa yang kita sedang saksikan ni bukanlah sekadar satu pertikaian undang-undang biasa, tapi ia adalah satu peperangan yang berlaku di medan persepsi awam. Ini membawa kita kepada satu perbezaan yang amat kritikal. Di satu pihak, kita ada pertarungan di Mahkamah Undang-Undang. Di sini, fakta dan bukti yang jadi penentu. Tapi di pihak yang lain, kita ada pertarungan di Mahkamah Pendapat Awam. Dan di sinilah, naratif dan kepercayaan yang dibentuk menjadi senjata utama. Maksudnya, dalam politik moden, peperangan berlaku serentak di dua medan pertempuran ni. Ada medan perundangan dan ada medan persepsi. Dan apa yang penting untuk kita faham ialah kemenangan di satu medan tak semestinya menjamin kemenangan di medan yang satu lagi. Jadi, untuk kita simpulkan, segala kekecohan yang menyelubungi SPRM ni bukanlah sekadar isu dalaman semata-mata. Ia adalah cerminan satu pertembungan yang jauh lebih besar, iaitu antara agenda anti rasuah negara dengan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi gergasi yang kini dah mula rasa terancam. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan terakhir yang penting untuk kita semua fikirkan. Apabila fakta berlawan dengan naratif yang dibina dengan begitu teliti, yang manakah akhirnya akan menang di mata masyarakat? Jawapan kepada soalan inilah yang mungkin akan menentukan masa depan perjuangan menentang rasuah di negara kita.